guna Excel tu lah. Itu kan Excel yang disediakan oleh TO. Tu sebenarnya Excel daripada yang staff bagi. Lepas tu staff bagi memang kosong lah semua kan, warna putih. Saya yang buat color-color kan, nak tengok siapa yang spouse, siapa yang anak-anak macam tu. Dan kita yang sendiri yang tambah kolom age, tambah kolom apa employees kategori tu bukannya TO punya Excel. HR lah lagi. Betul, HR. Kalau HR tak tahu nak buat Excel, kita bagilah format kat dia kan, kalau dia tak tahu macam mana nak buat kan. Okay, so lepas dah dapat info-info tu, yelah, macam tadilah kita kena buatkan kategori. Sebab apa? Untuk calculation contribution fee untuk group hospitalization, dia based on kategori. So kalau EF mahal sikit, dia kira berapa orang dalam company tu yang kategori EF, so ini harga dia. Berapa orang dalam company tu yang EF, so ini harga dia. Macam tu, ikut plan yang kita pilih. Saya baru teringat tau. Last week saya jumpa kawan saya, dia cerita pasal EF lah, ni lah kerja di Brown. Anak dia yang umur 12 tahun ke bawah semua ada ni ditanggung, tapi yang 13 ke 18 ke tak ditanggung. Oh, mungkin itu macam polisi company tu sendiri. Oh, polisi company tu sendiri. Company tu sendiri yang nak cover yang tu je. So masukkan nama tu je lah. Oh, bukan tak cover operator yang tu. Betul. Okay, so yang ni just to knowledge, so korang tak payahlah pening-pening sebenarnya. Jadi korang isi yang Excel tu, isi je quotation kan. Yang ni just nak knowledge lah. So kiraan contribution fee untuk GHS based on ni kategori ni. Kiraan contribution fee untuk outpatient GP dengan specialist tu dia based on number of headcount. Number of headcount sebab dia kira satu kepala berapa ringgit. Sebab memang TPA pun memang charge macam tu. GP tu termasuk ni kan? Outpatient yang klien pergi klinik biasa-biasa, outpatient GP atau check up ni mengandung? Boleh jugalah, tapi macam tak kenal. Boleh lah walk in sekali. Check up mengandung, tapi sebenarnya sakit. Tapi kan. Tapi ada TBA yang cover benda tu, yang tadi ASO lah. Lepas tu GTT dengan GCI dia based on age range, umur. So dia ada range lah. Kalau umur yang ni sampai ni harga dia. Umur yang ni sini harga dia. Lain TO, lain harga dan lain age range dia. Macam tadi lain age range. So ada setengah TO dia nak range 36 sampai 40 harga ni. Tapi ada setengah TO dia buat 35 sampai 45 kan. Dia lain dia punya range dia lah. Anak kalau umur anak sampai berapa tu? Okey, berbeza kan? GTT dengan GCI ni untuk cover employee saja. Maksudnya kena link kat sini. Dia cover employee saja. Dia tak cover semua members lah. Dia kena tambah nanti yang kat slide. So GHS dengan OPC yang cover semua orang staff dan juga anak-anak dengan family. Tapi kalau GTT tu dia hanya cover employee only. GTT tu stand untuk apa? Group term tak kaput. Untuk cover death, CPD. Saya tak boleh ingat lagi grup term tak kaput. OPC tu outpatient clinical care sebenarnya kot. Tapi ada yang outpatient. So ada outpatient general dan outpatient specialist. Outpatient GP dan outpatient SP. Lepas tu GTT ni actually ni apa dia nak cakap? GTT ni adalah dia bayar kalau katalah staff tu kena DPD ataupun death ataupun CI kan. Tapi dalam package GHS ni pun ada juga funeral expenses, ada compassionate benefits, hanya 10,000 lah. Pun ada juga. So yang tu berdua benda yang berbeza. So sekejap nak tengok product pictures dulu ke. Tengok company, just nak tengok at a glance company punya ni lah. Sebenarnya brochure ni ada dekat website dia bang. Okay, ni contoh nak kira quotation nantilah. So lepas dah dapat data daripada Excel tu, kita kena isilah. Yang ni macam terkapur Malaysia kan. Isilah butiran-butiran dia kat sini.
Ni dia punya tempat dia kat sini, initial quotation. So dah ada data Excel tu, lebih mudah lah untuk kita masukkan data. Macam ni kan, dia dah bagi employee only, spouse, employee and children pun satu lagi kategori ada tinggal employee and children. Kalau katalah dia tak ada spouse, mungkin dah divorce ke apa kan. Employee and children satu lagi kategori satu tinggal. Nanti saya edit slide tu. So employee and family? Semua spouse dengan ada spouse dengan children. Legally spouse. Betul. Spouse. So, yang ni apa kiranya saya tak susah kot nak isi kan, apa kepentingan nak isi kan lama pula. So, ini lah contohnya kepentingan. Ni untuk ini ya. Yang ni untuk GTT dia apa letak harga, letak apa harga based on umur. Itulah. So, yang ni kita kapul STMB punya. Kalau etika pun diurang tak? Kalau okey, yang ini pula etikanya. Etikanya masukkan nama setiap satu, lepas tu Zoom masukkan date of birth dia, masukkan break dia. Total employee dulu atas tu. Masukkan total employee dulu atas tu. Kalau tak nanti dia tak keluar nama-nama. Betul. Dia diletak kat sini 10, dia automatik. Sini 10 je boleh masukkan. So, zoom sikit. Zoom. Control scroll up. Belah kanan tu ada tu. Kanan bawah. Kanan bawah tu. Ada yang 85% tu. Oh, sini. Macam Inilah ni. untuk kita. So sebab di SME kan, so kita dah boleh pilih lah plan dia. Nak yang mana, sangka yang mana. Kalau katalah yang customize tailor make tu, company tu boleh tetapkan. So itu untuk GE lah. Tapi itulah tak adalah saya nak ajar setiap satu macam nak isi quotation sebab banyak kan. Sampai kan banyak kan company at least 5 kan. Tapi at least boleh tengok lah macam mana caranya. Dan sebenarnya saya percaya tak susah lah benda ni nak isi. So kena isi setiap tab boleh dah nampak harganya. Yang ni masih sampel pada etika sendiri. Dan dia punya fee dia tu ada dekat keluar kat sini lah. Macam tu. So contoh untuk ni progression. Ni progression. Senang tak? Isi pro punya. Tapi tu tak try. Rasa macam pening kepala. Susah sikit. Tengok dia punya Etika video ni senang sikit. Dia bagi video pun pening. Betul pening. Kau tengok apa? Buka Dalam. video sebelah. Dalam Buka kau ni kan buka video post di sini. Orang Video post. tak Excel Lepas tu, Dia Excel. ada motor. Excel pun complicated. Ha? Excel dia pun complicated. Susah. Dia nak fahamkan tu kan. Dia So bagi video je. dia bagi video. Lepas tu kan dia tu depan tu kan kena forward, kena fast forward dulu apa yang dia cakap, apa intro bla bla bla. Apa forward? Itu dia forward. Lala saya bagi dengan etika. Oh ya ke? Tapi memang tu lah kena fast forward, lepas tu tengok dia buka kat sini kan. Lepas tu memang buka post memang apa mencabar jugalah sikit. Etika betul tengok kan? Etika bagus tapi dia punya ni BDM dia tu. BDM tu. Macam ni lah masukkan ID So, name. masih recommend ke? Nak murah tapi teruk BDM ke? Kalau macam tu masih recommend ke? Kita macam ni, Kalau macam tu kita customer service dia teruk, apa, masih kita recommend ke kepada dekat orang yang klien? simple kan? Ya, Yang mana satu tu? Tapi kita bagi tahu lah secara jujur, AI customer dah service dia simple. sucks. Sebab dia boleh Bagi tahu lah. Tapi harga Itu relatif. Sayang. Kalau ikutkan macam dia Dia straightforward, tapi kenapa subjektif. dah progress ni? Relatif lah. Jumpa klien yang nak juga. Mana pun Kan, nak kita AA tak juga kan? Bagilah AA. Senang macam tu bagi tu dia buat kat iPad. So yang ni contoh progression punya ni lah, quotation punya Excel. Lagi Tak, yang ni kalau nanti- buat dekat ni iPad progression. pun list tu mesti kena ada juga kan? Ah, Kita masukkan satu-satu. Etika, GE ni. GE lah. Tell me. GE. Ikutlah mana yang sedang lah. Oh, GE ni sudah. Dah kita tengok gambar tadi. So Gambar semua tadi. etika sedap. etika Jadi senang. kita ada orang dalam untuk kejagaan. GE almost all dia ada. Yang penting-penting tu dia ada Zaki. GE. Tak ada lagi. Yalah GE lah. Pro BSN dia tak ada group operation. Tapi ada SO. Ya, kenapa saya close tu SO? Betul lah, ya ke? Okay, so
Itu yang tu nak cerita. Halo. Jadi tadi dah tengok sedikit kan quotation daripada company-company lain. Nak tunjuk ni pictures pamphlet yang sebenarnya ada kat dalam website pun. Dia tak ada buku saya sendiri. Pasal muka tak. Maka lah. Puas hati dia. Muda. So tu dia berita. Beda. Real life sama kat macam. Sekejap macam mana kalau Google video Apa maksud administrative services only? So nanti saya cerita. Harap besar. Okay. Semangat Contoh Takut hari lupa. kan Bismillah. Ubat tidur. Kan kata Betul, laju. Ubat tidur. Ni pamphlet. Ngantuk gila. Tidur sebenarnya 3 jam je. Masih intro ni. Intro kan? Lah ini kan dah. Contoh etika punya benefit kan. So kalau SME dia macam ni lah, dia dah ada siap-siap plan dia. Ada plan 1 sampai 5. Lepas tu contohlah kan employee nak bilik 200, so memang limit dia inilah, dia tak boleh nak ambil bilik 200 tapi nak limit nak buat annual limit macam ni, dia tak boleh. Dia dah Sebenarnya package kita siap. boleh kira manual kan? Sekarang ni kita bila dah tahu dah boleh kira manual, tapi macam dalam pamphlet etika dia tak ada. Kalau pamphlet PBSN dengan AIA ada harga kan, so boleh kira. Etika tak ada harga macam ni. Tak ada, tapi kalau sebab dah boleh refer Excel tu mungkin kita boleh kira. Tapi kalau GE kan ada macam ni juga. Ada. Sebab etika dekat sana ratio umur 16-65 sama. Kalau company lain dia lain-lain. So yang ni macam GE. GE pun ada, GE ada Ada jadual macam ni juga. GE ni 7 plan, tapi boleh cakap etika punya paling terbaik Murah. lah. Nanti saya tunjuk comparison untuk klien ni kan. Okay, so tengok yang ni kan GE ni dia dah tunjuk harga dah. Ya. So sebab itulah dulu kan bila dekat FA lama kita tak ada collaboration, tak ada contact dengan employee tu, tapi still boleh kira sebab dia orang dekat dia orang punya brochure tu dah ada harga. So kalau macam GE ni, GTT dia tunjuk kan kalau range umur ni darab je, range umur ni ada berapa orang? Ada 5 orang. So dia nak ambil plan 3, darab je lah RM54.90 darab 3 orang. Macam tu lah. Tapi kena kira manual lah. Kan, lepas tu kalau macam betul. Tiba-tiba FWD. Bila masa pula kita ada Tapi kita memang tak Apa dia? sama-sama soalan. Oh sama. sama tu kan. So kalau tengok tadi kan yang untuk hospitalization dia based on kategori ni, employee only, employee spouse, children, family. So kalau katalah dalam macam tadi klien saya tadi employee family ada 10 orang kan. 10 orang berarti dia nak ambil plan 6 kata kan. So 5,736 ni darablah 6 employee. So macam tu cara kira dia. Tapi sebab dah ada Excel tu kita tak payahlah pening nak kira manual. Ni sebab untuk orang yang tak ada dulu kita kira manual kan. Macam tu lah. Tak, dia nak merokok lain harga ke sama? Tak ada, dia tak ada tanya mengukur ke tak. Okay. Tak ada tanya. Lepas tu nanti kena campur tax Cuma kalau dalam yang PhD kan tak kena lah. Ada Kalau cuma kita kira manual, lepas tu betul. kita add on tax. Cuma sebab ada bila kira manual tu kita boleh lah tambah-tambah. Cumanya ada stamp duty dengan TPAP yang tu je dia tak tahu. So selalunya saya letak dekat dalam national proposal tu today subject tu despite the condition is not final. Sebenarnya sebab aku tak tahu TPAP tu apa kan. Kan tak tahu nak tambah kan, tapi sebenarnya tak mahal lah TPAP tu. Ada soalan ni. Baiklah, kalau macam station punya coverage, contohnya maternity benefit, lepas tu dental punya. Yang tu dalam ASO. Nanti kita akan tengok kemudian. Okay. Nanti dalam ASO, dalam tangga pun tak ada. Tak ada maternity benefit. Yang tu akan diceritakan kemudian. Okey. ASO, okay. So, soalan yang dalam chat tadi pun dah jawab kan. FWD tak sure ada EB ke tak. So yang ni pamphlet DTB. Lepas tu yang ni yang AIA pun boleh kira macam mana. So kiranya untuk SME ni pamphlet dia orang punya brochure ada lah dalam website. Kan, so dan juga dia punya harga ada yang kami kan, ada yang tak. So generally dapat idea kan package dia orang macam mana. Saya tunjukkan contoh yang saya punya.
dia tu. Okay. Okay, ni sebenarnya ni just a quick proposal sebenarnya bagi klien dulu sebab ini case renewal. Kalau katalah sepatutnya kalau kes yang baru buatlah lagi macam-macam kan. Ni contohlah Sakinah yang bahas bukan nama sebenar. Lepas tu kan buatlah letaklah gambar profil kita ke apa pasal apa test therapy bla bla kan. Ni sebab klien existing klien so saya just buat few pages je lah. So ni contoh comparison yang saya dapat. Macam ni je lah. Okay. So contoh tengok kat sini. Ni klien saya dia pilih room and board 230 untuk semua employee independent. Semua. Kalau katalah company dia nak lain contoh dia nak director top management dia nak package bilik 500. Tu staff eksekutif dia nak 250. Staff eksekutif dia nak 150. So kita kena buat quotation ikut bilik macam tu lah. Dekat Excel yang sama juga kita boleh select kan nak 150. So harga dia akan beza lah. Dan kita mungkin lagi banyak pages lah proposal kita tunjuk kan. Cuma macam klien saya ni sebaiknya dia nak sama je semua. So senang sikit lah kerja kan. Jadi berapa orang staff ni sibuk? yang ni 14. Ni 14 orang tadi. Yang tadi yang apa guna sampel sama tadi. 14. So 14 ini contoh. So kalau tengok kat sini memang etika progression rendah tapi progression tak ada operation. Tak ada operation. Etika paling rendah. Lepas tu tengok annual limit dia. Annual limit mana? Annual limit 100,000 kan? Tu batas tu. Ni 100,000. Progression 60,000. Tapi because of progression nak take over from etika, dia naikkan jadi 100,000. Progression nak take over etika punya EP? Klien. Oh, this way. Kan hari tu lah. Tapi dia tengok history lah. Tengok. Dia okey je lah dengan harga. Dia okey. Dia take over so Orang pun salah juga. itulah. Juga tu macam tu kerja yang kan macam dia orang normal je kan meeting tu kan. Boleh report dari negara. Tak ada lah itu normal lah. Kat FB apa? Social media kita pantau ni dia. Kalau untuk large corporate lagi lah normal kan. Dia orang counter tu. Cuma yang ni SME ingat kan tak adalah dia orang nak fokus sebab dari mana package dalam template dia dah tulis macam tu kan. Rupanya dia kata okey kita orang naikkan 100,000. Boleh ada budi bersyarat lain. Betul. Cuma macam dia government cash allowance kau tengok memang lah etika kan lagi tinggi semua kan. Apa dia orang 200 sehari. Ada seorang staff tu apa sebelum masuk denggi 8 hari. Tu dah 8 kan. Lepas tu ada funeral expenses kalau macam progression dia bahagi dua. Employee 5,000, dependent 1,000 je. So lain sikit lah. Progression punya GTT ikut yang mahal. Tengok sampai 12,000. Etika 5,000 je. Tak, yang over tu yang tak cover Malaysia tu kenapa? Tak boleh. Yang mana? Ya, wali. Tak, itulah tahu Malaysia ni dia mahal. Lebih tinggi lah dia commission. Sebab 13,000 commission. So Bangsa dia kira tu komisen lah ni. mahal sebab dia punya critical illness tu additional. Dia tak nak bagi accelerator hanya untuk 50 employee yang above. So tak dapat lah. Murah yang lain-lain semua macam okey juga kan. Tapi lah Tak mahal. esok dia mah. Seorang mati dah kena bayar 200 dia pun dapat 130,000. Dah rugi dah. Tak okey. Seorang bila Itulah tu kan. Death total disability pangkasannya dah 200,000. Seorang mati Tapi dia sekarang dapat berapa orang employee? Coverage? Berapa orang coverage? Ni 14 orang, 14 employee. Ni boleh 52 headcount. SDN ni baru just 100,000. So apa AIA Mesti akan pindah. mahal lah walaupun dia accelerated. Mesti akan ada pindah tu tak akan champion. Apa dia? Tak akan champion. Etika tu ke? Champion kat sini. Itulah kat sini. Saya pun lagi close banyak kan. Masih Ada soalan ke? Kalau macam AIA bawa yang pun ikut harga ikut umur tak bisa ikut harga. Ada juga dia range harga tu CBT. Kalau katalah untuk operation klinik still dia ikut employee only.
kalau untuk hospitalization still ikut employee only, employees spouse Kalau dalam macam ada dalam dia punya. government cash allowance ni kan, macam mana nak claim? Okay, lain tak cover operation lain lah kan, ada yang boleh claim pakai apps je apa semua tu, mostly memang pakai apps je lah. HR tu ke atau yang masuk buat tu? Nah, boleh dikatakan semuanya pakai yang untuk claim pakai apps lah Cover sekarang. mining. So macam Etika dia ada Etika Smart Apps. So maknanya setiap staff akan ada access ni akan lah. dapat apps lah. Kalau yang AI dia punya apps lah. BSN pun dia ada juga dia punya apps. So claim semua submit via apps. Cuma dulu Etika itu lah problem ni bila Etika kadang-kadang macam app dia hang. Semua dia kena submit manual lah. So bila manual tu kan yang kita yang kena email tu kan. tak Jadi suka macam lambat lah benda tu. Jadi ada soalan, cover mining tu apa? Mining. Tengok ni. Pelombongan. Business. Oh, Mesti kerja lombong. Betul. So, Mining crypto boleh cover? Yang itu, yang dari segi jenis syarikat tu, kalau macam STMB dia strict sikit. Ada setengah-setengah bisnes dia tak cover. Oh. Kalau macam company lain macam okey je. Macam hari tu tanya apa tim bola kot, STMB tak nak. Itu macam apa pinjam bomba pun itu dia kata sebab bola banyak ambil insurans. So Jadi dia ada STMB dia strict sikit jenis mahal. pilihan bisnes yang dia nak cover. Kalau masa isi tu kan dalam dia punya quotation tu, kalau dia tulis please contact tu maksudnya dia tak cover lah kan. Kalau katalah ada dia punya pilihan bisnes tu dalam drop down tu okey, tapi kalau tak ada, kalau katalah ada cuma dia tulis please contact tu kan maknanya macam dia tak cover lah. Kalau invest pun dia sana juga. Jadi kalau Verida majikan dia nak medical paling murah ke atau komprehensif? Of course lah bila kita present tu of course lah kaya nak yang paling rendah, tapi macam agak akan propose yang mana yang rendah dan benefit dia paling okey lah, which is Etika lah sebenarnya kalau tengok kan selalu menang kan kan. Tapi servis teruk kata. Cumanya sebab dah 3 tahun dengan Etika, so klien dah frustrated. Jadi sebab tu dia willing untuk tukar kepada takaful operator lain. GE lah. GE lah. Dia pilih PBSN takaful. Oh. Kenapa dia pilih PBSN? PBSN bagi rendah masa total 50 lebih, so komisi kita pun dah. Dah satu logo TV ni logo TV Tak tahu ya klien je. Baik kat klien kan. Bukannya dekat social media tak boleh kat. Outpatient tu pergi klinik kan, klinik biasa. So ada tips tak nak suruh majikan pilih takaful banding insurans sebab tengah quote. Betul, insurans memang kalau majikan tu pilih insurans memang kalah sebab insurans pun memang macam murah berbanding yang takaful. tapi untuk Etika tu sebab ED ni ada jadi kalau kena ramai Kan tu ni ada family. family Sama dia corporate. Cuma dia punya commission dia lebih macam. Oh, Etika general kan. Kalau family ni lain lah sebab benar juga dulu ada klien yang sebelum klien yang ni kan ada juga dulu buat presentation dekat company lain. Tapi sebab insurans dia orang lagi murah gila, so memang tak dapat lah. Lepas tu dia punya directors pula yang non-Muslim, so macam lagi susah sebenarnya kita nak berdakwah mengajak ke takaful kan. Even macam yang klien ni pun macam goyang-goyang, kata kenapa takaful mahal sangat dia cakap macam tu kan. So kalau company Muslim tu mungkin senang sikit kan, tapi dengan klien yang ni bila dia yang pengalaman pertama tu tak dapat sebabkan company tu pilih insurans, lepas tu dia punya orang finance dia dengan orang HR memang Muslim, tapi dia punya boss, director, CEO semua non-Muslim kan, kan orang overseas kan, orang biasa company. Jadi bila kita propose tu of course lah kan kalah sebab kita kalah dengan insurans. Jadi untuk yang presentation dengan yang company ni, satu company ni memang Muslim punya organisation. So awal-awal saya dah ceritakan dah apa beza insurans dengan takaful dalam presentation saya kat company tu. Kan saya dah cerita dah kenapa takaful, apa beza takaful dengan insurans supaya dia faham kan. Then baru kita bab tentang benefit tu lah. so macam Tugas klien ni kita sebenarnya conversion je. Conversion je. Sebab diorang dah memang sedia ada dah benda ni. Kita nak tukar dia conversion kalau daripada insurans ke takaful. masa dia Ataupun dia mungkin daripada STMB kita nak tukar pada Etika.
Tak etika ke tak tukar Kalau benda dia dah Kristen? beriman dengan takaful lebih senang lah. Kalau dia dah ada hidayah tu kan. Kalau dia tak ada hidayah susah sikit. Taufik dia, Taufik. Sebab ha? Apa dia? Islam Amir Khan kot nama dia. Oh, So okey. masa company ni jam daripada insurans dia berapa, berapa banyak dia kena tambah? Tak tanya pula Tu previous. harga iman dia. Iman saya mahal. Macam ni dia ambil tak ada operation lah. Okay, so kat operation ni macam mana dia ambil lah. So itulah yang ada ASO facility ni bagi PM Care. So dah tengok kan apa perbandingan contohnya. Ni contoh ni saya letak summary je lah perbandingan untuk saya present pada klien yang mana paling ni kan. Jadi dekat second page tu saya buatlah komen sikit. Etika ni apa recommendation kan. So untuk klien bagi decision kan. Tapi ni sebenarnya jenis sistem last minute kalau ni lagi panjang kot. So cerita sikit bla bla bla. Bagilah pilihan kan. So sebenarnya kalau saya nak commission banyak, Laju dia scroll, kalau nak commission banyak memang suruh ambil lah. Ambil lah CMB sebab additional CI kan. So ASO You bagi pada management company ni. Professional you. So ASO ni ambil lain dengan PM Care lah. Okay, so ASO ni sekarang ni barulah masuk kepada bab ASO. Kenapa tak? Kata CEO Merendah diri. Oh, dah. Saya bisa sebenarnya. Tapi punya anak-anak tu yang Oh jangan. Aduh. Boleh je saya share kan. Saya dulu kalau macam company yang tak boleh group file tadi. dia punya employee dia travel overseas. Naifa je. So yang macam tu apa? Okay, macam company yang saya close ni kan, yang dah 4 tahun ni kan. Staff yang pergi travel overseas semua dia hantar kat saya untuk buat travel takaful. Cuma sebab dulu kan kita tak ada platform tu, so saya buat sendiri lah pakai website tu. Lepas tu saya charge lah fee. Lepas tu macam untuk dia punya takaful kenderaan semua pun dia pakai, dia contact saya takaful company ni. Tapi kenderaan tak banyak, satu je pun. Satu je pun setakat ni hari ni. Dia tak ada ikan toge lah. Sama ikan padi ni. Eventing yang pun overseas dekat apa nama ni? Oh, ada employee benefit ni. Ada employee benefit ni tak ada coverage overseas. Dia kat sini je lah. So kalau kita boleh cakap dengan dia lah kan. Kalau takaful kata travel nak lah. apa boleh submit kepada kita lah. So kita akan buat quotation untuk travel takaful lah. Dia bukan under EB ni. Sebab EB ni untuk kat Malaysia je. So kalau Singapura pun dia tak cover. Macam GE biasa dia cover Singapura juga tau. Ya, Kan? dia tak pasal dia punya tak Tak baca juga ni. dekat. Dan untuk tu gunakan travel Ke program lah. customize ke sebab customize ni. Janganlah under EB. Under travel tak cover. Jadi kalau ada program nak So kita kena fly baca ke nak detail station lah. ke, plan kat- Baca detail plan lah, kat study sini. detail. Dia close dulu. So sekarang masuk pasal ASO stand for ASO stand for ASO Administrative Administrative Service Only. Service Only. ASO. ASO. Ni baru nak cerita. Ni buat cerita. So ASO Administrative Only. Apa benda ASO ni? Ni lah benda baru yang kita nak terokai je. Kan? So macam klien saya tadi dia ambil tugas kan dan juga ASO. Administrative Service Only. So apa beza ASO dengan takaful? Kalau takaful, okay, semua dah faham takaful kan? Takaful semua apa tu apa orang kata partisipan bayar contribution fee kan. Lepas tu staff boleh guna lah as long as apa up to the limit yang ditetapkan lah kan, sampai 100k punya annual limit kan. Tapi ASO ni dia bukan macam takaful whereby company bayar apa tabarruk fund tu. Ni dia tak ada tabarruk fund. Ni maksudnya kira berapa headcount. Staff macam tadi headcount 52 orang kan. Company hanya bayar administrative fee only. Servis perkhidmatan je lah per headcount. Ikutlah satu kepala RM30 ke RM20 ke RM15 ke. Kan? Lepas tu dan dia apa dan staff boleh pergi je klinik semua tu, nanti baru TPA tu hantar kepada company untuk bayar. Untuk yang macam untuk tu. maternity dengan salin tu macam betul. ni lah. So kiranya
company Tapi pays every coverage dia tak sama kan? Tak, dia tak ada coverage. Okay, dia tunjuk sikit. Yang ni company pays administrative service only per head count, dan juga company kena bayar floating amount lah, deposit, sebab kena company tak bayar pula kan, dah hantar bill tak bayar kan. So dia of course TPA ni akan minta certain deposit lah. Lain TPO lain dia punya deposit style, ada yang letak nak 3 bulan equals to equivalent to claim amount last year, ada yang minta average. Lain ni macam klien saya ni TPA ni minta PMK minta 5,000 je floating amount. So andai kata macam company okay, so katalah hari ni dia ambil, dia dah sign up effective date hari ni. So lusa staff dia pergi ke klinik macam tadi dia ambil klien saya ambil ProBSN dengan dia punya TPA provider tu PMK. So pergi klinik yang panel PMK, staff tak payah bayar apa-apa kan, register buat macam biasa. Lepas tu nanti kan ikut bulan PMK akan hantar bil kepada klien saya yang Sakinah Slim Berhad tu. So Sakinah kena bayar, company kena bayar lah kepada TPA tu. Kalau katalah company tak bayar, dia akan tolak daripada deposit tu lah. So kalau katalah deposit tu dah kurang by 50%, dia akan minta top up. So deposit ni akan dihilangkan. Is there a limit for each employee? Okay, limit untuk setiap employee semua tu ditentukan oleh HR. HR sendiri yang boleh design berapa limit yang letak. C4 je. Dulu saya punya company lama tu 12,000 je. Untuk banyak operation. 12,000 banyak kan? Operation banyak. Ya. Operation 12,000. Tak, semua. Kalau macam Outpatient dan juga warded lah. Oh. 12,000 je. Sikit. So dia start by 5,000 operation, lagi balance tu so buat Kerana 1,000. Macam Etika kan, dia punya outpatient general specialist unlimited. Dia punya outpatient specialist 1,500. Oh, outpatient dia 1,500. Outpatient specialist. 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 General yang klinik biasa-biasa tu unlimited. Oh. Biasa ke dekat hospital je? Yang ni yang outpatient. Hospital kan? Unlimited. Unlimited. Lepas tu kalau yang specialist kan, specialist kenalah referral letter semua. Specialist tapi outpatient, tak kena admit. 1,500 Per year. per year. Sikit. Per year dan per staff. Per year staff. Per covered member. family. Per family, per covered member, per head count. Per head count. Ada je yang staff dah reach limit 1,500 sebab dia sakit kaki dulu. Specialist. Dia tak nak order, dia tak nak pergi surgery. Jadi cukup ke 1,500 tu? Sikit ke banyak ke? Cukup sampai limit dia resign. Bapak Sikit. lah. Sikit. Ikut ya. Tapi Kejam betul. Tapi untuk specialist Tapi kalau company package, kalau SME package, etika tu kira tinggi lah 1,500. Sebab yang lain pun 1,000, 1,500 betul. yang specialist okey. Cuma kalau macam TPA ni, HR tu up to HR, dia nak tak limit berapa. HR. Dengan company lah kan. Dia So nak pangkat ni lah, members utilize up to the limit set by company's human resource department. TPA submit the bills to company every month and company pay the utilized amount only on monthly basis upon receipt of every month. bills submitted by TPA. Okay. So Tapi yang ini kita tak ada nak bagi servis kan? nanti. Oh, boleh. Ya, macam mana dia? Berapa commission dia? Lepas tu okay, so administrative service ni apa Kamu benda, sendiri apa commission. benda facility yang ada bawah ESO ni? Ada outpatient general practitioner, outpatient specialist practitioner, dental, nak bikin gigi boleh. So yang mana yang company cover gigi tu ESO lah. Ataupun company tu sendiri yang bayar kan. So nak buat aspek mata boleh Adli. Optical specialist. Almost ni. Adli. Liza, Cakap macam mata claim je lah, tak payah pakai esok. dia ni kalau panel ESO tu tak payah claim cashless lah. Tapi kalau berkenaan panel boleh claim. Kan? Sebab Dan ada juga maternity benefit. So ini terpulang kepada Tak HR claim pula. kalau AIA kau kena. Tadi harga tadi 59,000 dah masuk yang ni. Ke tak masuk lagi? Oh, masuk tu bukan final. Ya, tadi kan ada bandingan 5 jadual. Cover tu je, cover GTP. Oh, tak masuk ini lagi. Bila masuk ini mesti akan naik banyak kan? Kan ada lah fee lain. Oh. Sebenarnya lagi murah daripada Walaupun dah masuk ni pun lagi murah daripada 4 lagi persaingan tu. betul. Lagi baloi macam tu. Mahal. Cuma berapa GTP kan? Tak, kalau macam tu lagi berbaloi lah ambil macam ni kan? Betul. Sebenarnya macam
on the company ni side ambil ASO tu lebih menjimatkan, sebab daripada kita macam bayar contribution yang contohlah bayar sampai 100,000 untuk 14 orang staff kan yang perlu kan tak semestinya semua staff kan di klinik sampai meet 100. Dia orang boleh tengok trending. Betul. Ada share tak berapa final quotation? Sama-sama satu set. Tak ada lah. Saya nak tekan tak boleh, nak tekan. Dua slide lagi. Ada lagi 2 slide. Ada lagi 2 slide ya. Okay. So, ini antara third party administrators ni. Sebenarnya ada berbelas-belas, 14 ke 15. Tapi 5 ni yang dah TSRY planners dah collaborate dan juga nak engage. So far dah TSRY planners dah sign up dengan Health Matrix. Health Matrix dah sign up. Ni company lama tadi kat mana? Dah sign up. Dan yang lagi 4 tu yang confirmate dah ikut presentation last week. Media Express mungkin minggu ni juga. PM Care sebenarnya saya dah keep in touch sebab sebelum ni yang close progression kan dengan PM Care. Dengan MyCare meeting esok insyaAllah. So memang ada banyak komplain. Nama macam NGO lah. MyCare. Tapi kiranya itulah sebenarnya ada lagi third party administrator. Cuma saya pun pilih juga lah macam HR assistant pun TPA juga. Cuma saya tengok macam dalam group HNP macam banyak pula komplain. Aku nak contact so salah kan. Itulah. Aduh. Okey ke tak? Tak payahlah. Nanti kerja kita orang pula lambat. So Kerja agent pula slow nanti kan. saya cuma contact TPA yang yang mana yang ada banyak network dia punya klien. Saya tengok dekat website dia kan. Dia punya banyak klien dan juga yang mana yang macam zikir kan tu tak contact lah. Dia kan selected lah. Betul ada juga yang macam itu contact pasal dekat IHM. Tapi IHM tu dia pass dekat Health Matrix sebab dia IHM tak buat ASO sebenarnya tapi dia keluar dalam tu kan. Jadi kiranya kalau close ASO ni dapat commission juga. So macam mana fee dia charge, dia kira per head count. Kan. So berbeza-beza lah antara ASO ni. Macam Health Matrix tu dia charge 25-30 per head count kan. Compumed murah RM12-13 je. Lepas tu kalau macam Media Express atau lagi PM Care okey, yang klien saya kan hari tu dia saya close progress end dengan ASO PM Care. Tapi saya tak dapat commission kat PM Care tu sebab kita belum ada lagi dengan TPA ni masa tu. So dia liaise dengan liaise dengan progress end. So progress end yang dapat commission tu. So sayang kat situ lah. Kan. Jadi cuma dapat commission daripada progress end tu je. Daripada PM Care tu saya tak dapat. Sebab saya tanya dia, yang ni kiranya saya dapat ke tak commission kan? Tanya kan. Lepas tu dia kata kalau jadi agent dia orang bagi. So tu yang nak kena jadi agent ni. Jadi sebab itulah TSRY planners collaborate dengan TPA supaya kita boleh offer dan kiranya lebih ni lah orang kata lebih produk lebih service lah kita boleh offer kat klien kan. So kita boleh package kan takaful dan juga kita bagi option TPA tu. Maksudnya setiap TO tu pun nak offerkan. Yes, dan kita dapat commission tu juga. Contohnya kalau dapat banyak head count kan, dia kan kalau dia charge per head katalah RM25 ke RM30 kan, dia adalah percentage of commission dia dan lain-lain TPA ni lain-lain lah commission yang dibayar kepada TSRWP. Okey, jelas. Macam Health Matrix dia bayar agak tinggi Compumed dia punya fee tu dah rendah begitu dia punya commission pun rendah. Boleh delete lah compliment. Tapi sebenarnya okey kalau ikut Pak Izaki tu kata Compumed dia bagus. So TPA tu macam apa? Dia basically macam dia provide sistem lah. So bila klien engage dengan TPA ni, HR akan dapat satu sistem ataupun apps portal. Setiap staff pun akan dapat apps, akan download apps. So bila pergi klinik dia guna apps tu je. Yang HR punya apps pula punya portal berbeza lah. Dia boleh monitor staff berapa ramai staff bulan ni pergi klinik. Kan macam Health Matrix tu quite advance lah teknologi dia. Boleh tengok siapa yang MC dia tinggal berapa banyak lagi. So dari situ dia boleh determine kan staff mana yang produktif ke, apa yang banyak sangat pergi klinik semua tu kan. Dia keluar dalam sistem dia. Kita kena pilih satu company yang boleh bagi kemudahan kepada company. Macam Health Matrix ni kalau paling bagus, dan kita kena tapi sebenarnya kalau kita nak engage semua, nak tunjuk kita boleh buat macam tak adalah sebenarnya kita nak bagi option kepada klien.
Dan juga health metric ni quite advanced jugalah. Dan kita kena tengok perbezaan dari segi number of clinics, number of healthcare, number of dental kat seluruh Malaysia, kan? So sebab yang tu pun penting juga. Kalau katalah kita close company klien dekat Kelantan, kita mesti dah tengok mana satu TPA yang ada banyak klinik kat Kelantan, kan? Klinik ke dental kat Kelantan, kan? Jadi benda tu mungkinlah kan akan jadi satu faktor untuk kita nak consider nak fokus yang mana kat klien. Tapi insyaAllah lah so far yang ni yang respons dan positif lah untuk kita nak collaborate. Itu cuma health metrics je yang memang dah sign dah agreement. Jadi itulah. Jadi kalau katalah dia punya charge based on tu je, dia kira per headcount. Kalau kata ramai 200 headcount tu bukan staff. So headcount tu adalah staff campur dependent dia lah. So 200. Kalau katalah dia darab, kata dia charge RM25 kan, 200 dah RM25. Adalah commission